Siapa kata Sabah tak ada apa-apa? Diorang nak naik jembatan gantung lagi weh. Minta maaf cakap aku surrender. Ya. Keretanya sakit ke? Pening. Weh, cantik gila. Cantik weh sungai dia. Nampak macam dekat video ni biasa-biasa je kan. Tapi depan-depan serius, clear, serius. Cantik. Cantik sangat. Cantik. Dia naik. Ujung je weh. Ujung je mana. Adik dia lagi seorang ah. Adik dia tengah set. Gila ah. Memang tak aku. Sepatutnya boleh nampak Gunung Kinabalu kat sini. Tapi sebabkan cuaca dia mendung, nampak kabus je. Serius dah start sejuk dah. Sabarlah. Ni kedai-kedai. Ni kita orang dekat Kota Belud sebelum Kundasang. Hello Sabah. Hello. Ni apa ni? Kain batik ke? Kini kita orang dekat Kota Belud. Aku nak beli flash magnet ah. Huh? Malam? Malam? Pasal mana? Beg kau? Tak nak beli lagi? Dah ada tak baca. Dah ada, rosak ke elok? Nak beli keji baju tu. Tak beli lampu elektrik. Sekarang ni kita orang dekat Ranau. Dia macam lagi 17 minit nak sampai villa kita orang. Tiba-tiba nampak satu kafe ni, local cafe. Aku dah jadi netizen driver Malaysia yang lagi 2 saat nak belok baru pasal signal. Aku tadi. Tapi nasib baiklah sini bukit-bukit kan. Jadi diorang slow lah. Tapi bahaya juga sebab sekarang ni hujan. Actually, kenapa kita orang berhenti dekat sini? Sebab view dia sepatutnya cantik tau. View kita, sepatutnya kafe ni view dia Mount Kinabalu. Tapi sebabkan hujan, tengoklah dikorang. Tak nampak apa-apa ni sepatutnya ada gunung depan ni, ada awan. Kita orang sedih. I'm so sad. Ini thank you. Okay, itu kopi di bar mocha. Nama dia, nama kedai ni. Tu sweater? Better. Ni kita orang punya kopi. Aku tak minum kopi lah sebab tadi aku dah minum Zeus tu yang pagi tadi. So aku beli strawberry tea. Okay, ini strawberry mocha. Akak siau latte. Sejuk gila. Okay. Dah kita orang nak menikmati pemandangan dekat sini. Tu je lah update daripada kita orang. Dari pukul 7 pagi kita orang dekat Kota Kinabalu. Dah nak pukul 2 kita orang tak sampai lagi Kundasang. Orang lain pergi Kundasang 2 jam je. Kau tengok ini bawa pelancong-pelancong Semenanjung ni. Terus jadi 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 7 jam ni. 7 jam perjalanan masih lagi tak sampai. Allahu Akbar. Sedap, refreshing. The name is kita nak beli. Depan ni dah Gunung Kinabalu. Tapi hujan serius cantik. Tengok guna mata kepala sendiri dekat depan-depan ni. Tapi besok pagi insyaAllah. Ni tak nampak apa, gerimis. Tengoklah hujan. Sedih. Sekarang ni kita dah sampai dekat Kundasang setelah perjalanan yang sangat panjang. 7 jam ya.
Orang pergi Kundasang 2 jam, kita 7 jam. Sepatutnya plan kita lepas ni nak pergi Desa Dairy Farm. Tapi hujan. Gunung pun tak nampak. Ini sepatutnya ini Gunung Kinabalunya. Tapi tak nampak sebab hujan dari pukul berapa dia baik? Tengah hari Pukul 12 macam tu. So ini kita orang punya villa. Nama dia Dishaun Villa. Nanti aku tulis lah kalau rajin. Okay. Ni kalau kau basah lantak lah. Ni kalau korang booking kat sini, korang memang terus direct nampak Gunung Kinabalu kat situ. Lepas tu ini ni sebelah bilik kita orang. Yang sebelah sana untuk family homestay. So ini adalah kawasan Kundasang, Pekan Kundasang. So dekat gila. Aku puas hati. Cuma tanjak Dia punya jalan dia ni. Tengok ni. Semput tadi. Jantung aku dah laju. Jantung aku sumpah laju. Waktu naik. Nanti aku suruh dia orang record. Waktu turun dengan waktu naik. Aku ni dah lah. Walaupun dekat Labis tu pernah ada Bukit Kecewa. Tapi ni lagi kecewa daripada Bukit Kecewa. Sekarang ni kita nak makan. Dekat sana macam ada orang Aku harap sangat, aku berdoa, aku berharap semoga besok gunung clear. Aku akan bangun pagi. Betul Dibah? Betul. Pukul berapa pagi kita? InsyaAllah kalau tak ada halangan, kita bangun pukul 5 lebih lah untuk get ready. Orang kata gunung akan nampak pukul 6. Betul, pukul 6. Orang Sabah kata pukul 6. Kalau nak awal pagi memang clear. Tapi kita orang tengok weather, hujan dia sampai esok pagi. Jadi kita orang nak berdoa semoga Allah memberi rezeki. Kalau tidak, kita orang kena datang lagi. Kita orang tak nak. Kita orang nak pergi Sabah tempat lain. Ya ke? Tapi mungkin akan datang lagi sebab tak puas lah. Macam Kundasang 1 hari je, macam tak puas. Selepas dah sarapan pagi tadi dekat di Bayu, ini adalah makanan kedua yang masuk dekat mulut kita orang. Sebenarnya kita orang dah nyemil-nyemil. Akulah dah nyemil-nyemil kuih. Kita orang dah nyemil-nyemil kuih. Lepas tu makan baki ayam semalam, ayam madu semalam. So kira alas perut. Lepas tu sebenarnya ini bukan tempat kita orang nak makan. Kita orang nak makan dekat jiran dia. Nama dia Restoran Gelisa. Tapi penuh. Jadi kita orang decide untuk makan kat sini. Tak tahu sedap ke tidak. Let's see. Wah, berlenang tak nampak. Berlenang-lenang anda ya. Ni lah minggu depan dia kerja balik. Ni pisang. Ini ayam. Dibah, buka kejap Dibah. Ni ayam bakar Kundasang. Ayam madu. Orang kata sedap. Okey, nanti kita cuba. Sayap. Ayam lah. Saya di kap. Kalau tak kap. Good morning guys. Sekarang ni pukul 5.43. Angin ni. Orang gunung dah nampak. Wah.
Sebelum check out, aku nak tunjuk semalam terlupa. Sandarkan je dekat dinding ni. Semalam kat dinding ni. Semalam aku terlupa. Lepas tu dah penat. Lepas tu rushing ke? Boleh lepak-lepak ke? Okay. Basically, sekejap aku tunjuk dari luar. Ni rumah kita orang. Nama dia Lavender. Okay. So ni pintu masuk. Pintu masuk je. Terus bilik air. Terkunci. Oh ya, kat dalam. Kak Yaya. Sorry. Sebab tadi Kak Yaya kat luar. So Kacau lah. bilik air. Ni bilik air. Masuk lagi. Ni bilik. Satu bilik je dia. Almari, ada iron. Tingkap, dia guna kipas. No aircon, sejuk gila. Keluar. Ni. Tengok, ada serika, ada hair dryer. Ada water heater. Ada cermin. Ni tingkap sebelah. Ini ruang tamu dia. Living room. Tak silap boleh masuk 5 packs ke 4 packs macam tu. Satu malam 250. Ni add-on. Kena add-on. Ada charge fee dia tersendiri. Ni tingkap. Bangun pagi terus nampak gunung. You all. So ni dia punya luar dia. Cantik kan? Kita orang nak check out dah. Nak pergi Desa Dairy Farm. Sebelum tu kita orang nak ambil gambar bertiga dulu. Kemudian Bella ciao. Inilah. Berdiri kat sini korang ambil gambar. Ni kan ada tu. Sabar jap kita. Kau tekan ni ke tekan cuba konten? Mana? Tak apa. Lawa ni. Perjalanan kita adalah kau untuk konten turun. Tak tipu Yang ni tak tipu. Naik. Aku nak naik. Malam nanti. Betul juga. Tapi nampak macam dah mengundur pula. Ingatkan tak tinggi bukitnya. Ni seliku tajam. Seliku maut ni. Kau jangan pelik. Kereta ni pun boleh naik bukit juga mah. Seriau ni belok kiri ke kanan ni? Syadan tak bersuara. Tadi Syadan dah bersuara. Kereta yang leka. 哦，你一要来的话，我就讲而已啦。 Kenapa bagi cakap bunga pelik? Mariposa punya. Wow. Lembu tengah rehat. Wow, tengok besar dia punya ni. Tengok Kak Yaya masih besar tu depan kita tu. Macam mana tu? Siapa nak pump? Ni bukit. Sesi-sesi menolak telah pun bermula. 1, 2, 3, 4. Kak Labis tak ada nak kerja gila jadi Kat sini je. Aduh. Sebab Kak Labis tak ada bukit Kak Yaya. Kat sini berbukit buka. Mana gampang ada bukit. Dah naik bukit tak boleh cakap kita mengah. What is this? Nak try nggak kasih begini ya? Ada mau try?
Turun sedap. Hari ni kita semua refreshing ni. Aku masuk refreshing. 55 minum. Jajak weh. Weh, aku nak hon. Lepas tu kan nanti aku cakap, dia ni mesti nak masuk lagi ni. Itulah aku tak ni, tahan. Aduh, kelakar lah. Okay. Ini adalah review mendadak orang panggil sebab tadi kita orang dinner. Jadi cuma nak review satu je. Apa nama dia Kak Yaya? Buah tarap. Buah tarap yang famous, yang orang kata macam cempedak cempedak ini. Bismillah. Ni buah dia. Okay, ni buah dia. Okay, kecil je. Mari kita rasa. Selama hidup tak pernah rasa, jadi kita nak tahu apa rasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Macam ada campuran beberapa buah. Sedap. Manis. Ada rasa Remy, we need a permission key from Fans Allowed to get My Girl 07 ID. We sent over a warrant to Fans Allowed HQ. I'm just working through it now. Did you reach out to Barnash? sedap lah. Okay, I got it. Tak tahu nak describe, tapi sedap. Sending it to you. Ingatkan rasa dia pelik. The name's not Rasa dia unik. Enthusiastic fans, and they showed out. to chat. Yeah, well, maybe our Rasa apa Girl 07 are local to here. Rasa Check out the corner of this durian Belanda ada. Durian Belanda ada. Buah nona ada. Yes. Buah nona. Betul? Durian Belanda? Phillips Exeter. Tapi ni versi manis. Pandai lah orang Sabah ni cari buah. Selain tu, kita orang jumpa ni juga avocado cheese, albino, dragon fruit. Tak tahu mana orang-orang Sabah dapat nama ni. Conclusion dia, buah tarap ni aku approve. Sedap. Ya. Keretanya sakit ke? Pening. Bulan Duit dah habis. duit dah habis. Aduh. Kan hilang. Bijak. Kalau getah kena ada minyak. Orang kampung memang bijak. Tak apa. Belajar ikut pengalaman. Hilang babe, dah tak sakit babe. Kereta je babe. Kan tak pening. Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Sekarang pukul 11.07. 11.17. 7 minit. 11.07. Kita orang dah dekat airport. Nak tunggu terbang, belon terbang. kita orang punya gate sebenarnya dekat pintu F5. Nampak tak dari sini?
Tak nampak pandai korang lah. Ni sibuk dengan berita-berita terkini aktivis dari Malaysia masing-masing. Jadi mungkin ini adalah aku punya penutup vlog selama 4 hari dekat Sabah. Pertama kali dalam hidup, kesan dan pesan adalah best. Nak repeat lagi ke tidak? Nak. Tapi nak bawa ibu. Sebab ibu teringin pergi Sabah. Jadi next time nak bawa ibu. Ni aku ada tips. Sesiapa yang datang pertama kali dan korang ramai, contohlah ramai tu in term of 3 orang dan ke atas, 2 orang dan ke atas. Lepas tu beg korang besar-besar, please jangan ambil kereta sedan. Sedan tu maksudnya macam Saga ke, macam Beza ke. Kalau korang nak naik Kundasang, kalau plan trip korang tu ada Kundasang dalam dia, jangan ambil kereta macam tu. Korang kena ambil kereta yang lagi besar daripada tu. Sebab tak boleh pick up. Mungkin kalau kereta korang baru, dapat yang baru, okey je. Tapi sebab tak tahulah, mungkin kereta kita orang kot yang lama sangat. Kalau naik bukit tu, sumpah masa semput. Sumpah semput. Dalam hati kau tu, kau ada zikir, kau ada berdoa. Belum lagi tempat penginapan korang tu kena naik bukit. Itu lagi korang kena beristighfar, bertawakal. Mungkin sebelum naik kena solat taubat dulu. Takut terundur kereta korang. Itu je lah tip aku. Yang lain just nice. Semua okey, best. Mari kita tanya pendapat seorang-seorang dengan trip ni, sepanjang trip ni. Dia dah pandang ke sana. Maksudnya ini adalah trip dia yang terakhir lah dekat Sabah. Kalau dah macam gitu, macam mana Dibah? Tak nak balik. Dia pusing macam tu sebab dia tak nak balik. Okey, faham. Alah, tak kurang. Kundasang kurang kalau seminggu. Kena selamanya. Jadi selepas beberapa tahun kita tak jalan sama-sama, last kita jalan bila? Bila lah? Last kita jalan dengan Nabai bila? Lepak mana? Legenda. Legenda. So, lepas pada Sabah ni pertama kali kau kan? Ya, dan Sabah adalah satu-satunya negeri yang aku belum sampai. Dalam semenanjung Malaysia ni? Maksudnya ini dah lengkap lah. Complete lah. Complete 13 negara. Negeri. Jadi dah complete. Next trip tak ada perancangan lagi lah. Itu semua pergi kerja, balik kerja. Dalam perjalanan pergi kerja mungkin dapat ilham nak bagaimana lagi lepas ni. Jangan banyak scroll media sosial. Nanti mesti jumpa. Ya, biasa dia terpengaruh dari media sosial lah. Okey. Terima kasih di atas kerjasama sepanjang 4 hari. Ya, terima kasih juga Nabila bawa saya dan kakak saya jalan-jalan. Makan angin, naik bukit yang kecut-kecut. Entahlah. Dah. Okay, terima kasih. Bye-bye Kak Yaya. Okey, aku tutup vlog ni dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.